Sungai Siput. Apa yang kita lakukan, dasar, akta, peraturan boleh kita umumkan. Tetapi orang akan nilai dari segi pelaksanaannya. Pelaksanaannya adalah dengan kejayaan kerajaan Madani melalui badan-badan penguatkuasa seperti yang saya diumumkan di sini dulu, SPRM, LHDN, PDRM, Bank Negara untuk dapat mengembalikan wang penyeludupan rasuah ketirisan sebanyak 15.5 bilion ringgit. Ini satu tindakan atau gejala sindiket yang dah berlalu selama puluhan tahun. Ramai yang sedia maklum, tetapi tindakan hanya dibuat kerana ada tekad politik dan kesungguhan melaksanakan. Ini alhamdulillah saya sebut kejayaan badan-badan penguatkuasaan yang mendapat mengumpulkan. Soal dia ialah apa yang berlaku sebelum ini? Mengapa dana ini tak dapat dikutip? Siapa yang beri perlindungan? Mengapa dengan seluruh badan penguatkuasaan yang ada ini tidak upaya kutip 2-3 bilion wang yang dicuri ataupun yang tiris? Itu soalan harus dijawab oleh semua. Saya jemput Pak Mas. Satu soalan lagi. Soalan.